Dulu memang setiap tahun arwah abah yang handle pasal insurans, road tax ni semua, and I memang tak tahu apa-apa langsung. And this year, I memang kena buat sendiri. I punya insurans pula dah nak mati dah, lagi beberapa hari. And bayar insurans sekaligus ni memang berat sangat, sebab memang kita nampak duit kita terus keluar 4,000 lebih. Tapi sebenarnya dah ada cara yang lagi mudah nak buat. Mak I dah tanya dah bila nak renew road tax kereta, sebab sebelum ni memang abah yang buatkan kan. So tahu tak macam nak buat? I cakap dengan mak I, tak apa mak, kita ada bijak. Dekat bijak ni, I boleh renew cepat, banding harga terus, and then yang paling best, I boleh bayar insurans dengan BNPL, buy now pay later, ataupun kad kredit, sampaikan 36 bulan. You just perlu masukkan details you, and then you boleh dapat serendah RM50 tau untuk tiap-tiap bulan untuk insurans you. Jadi memang sangat-sangat berbaloi kalau you guna bijak ni. And then ada towing percuma, and then ada hotline 24/7, ada tuntutan insurans, memang rasa macam VIP. And Alhamdulillah, my road tax dah settle. Hati I pun dah tenang dah. Arwah abang mesti lega tengok I boleh uruskan semua ni sendiri sekarang. Saya bijak, korang bila lagi?